Ini nak provok orang ni. Ini provok yang nampak. Malaya, Malaya bersama. Ini bukan sekadar ikut kosong, tapi ini bukti keberanian aktivis rakyat yang turun sendiri ke padang untuk membongkar apa yang berlaku di Pandan Mewah. Lokasi yang sepatutnya menjadi punca rezeki rakyat tempatan kini makin berleluasa dikuasai oleh pendatang haram yang berani berbaharaja lela tanpa rasa takut pada undang-undang tanah air kita. Lihat bagaimana biadabnya bila ada pihak yang cuba menegakkan benar yang basah. Apabila aktivis mula menyuluh dan menyoal status warga negara serta lesen perniagaan, ada pula yang melatah dan cuba buat provokasi. Tapi aktivis tidak berganjak walaupun seinci. Hak rakyat dan kedaulatan undang-undang mesti dipertahankan. Bukannya diberi muka kepada mereka yang melanggar peraturan. Aktivis sebenarnya masuk ke dalam premis untuk membongkar sendiri kenyataan sebenar di depan mata. Kedai-kedai yang terang-terang menggunakan tenaga kerja warga asing dan dipercayai beroperasi secara tidak sah akhirnya terdedah. Video ini dirakam dan ditularkan ke seluruh negara supaya seluruh rakyat Malaysia nampak betapa parahnya isu pencerobohan ekonomi ini. Nampak tak bila aktivis mula bersuara? Masa-masa gelabah, pintu syata besi terus ditolak rapat. Bertutup mengunci diri sebab takut penipuan mereka terbongkar. Inilah mukanya barua-barua dan pengkhianat yang sanggup menggadaikan kawasan tempatan demi kepentingan warga asing. Bila disergah secara berdepan, terus lintah bukan melarikan diri. Tindakan di Unit A6 G16 ini adalah amaran keras dan cermin kesedaran untuk seluruh masyarakat. Mana pergi penguasaan pihak berkuasa sampai aktivis kena turun sendiri bersihkan kawasan? Sampai bila kita nak biarkan pendatang haram dan baruah tempatan pijak kepala kita? Sudah tiba masanya pihak berkuasa bangun dan bertindak tegas. Kat sana. Apa masalah kau duduk sini? Tahu. Bini orang kasih. Masalah kau duduk sini? Bini orangnya. Bini mana? Saya ambil gambar masalah tu. Salah. Apa salah? You orang ambil suka-suka boleh? Orang mana ni? Orang warga Malaysia. Orang mana ni? Persilakan kau. Rambus. Okey. Rambus. Jangan kacau orang sini. Orang duk buat live. Kau pergilah kedai kau. Balik kedai. Jaga kedai. Kau pergi kedai kau. Jangan kacau aktivis. Baliklah jaga kedai. Oh, ni dah tunjuk langsi dah. You ni siapa? Minta alih saya. Aku orang Malaysia. Malaysia. Apa masalah kau nak marah-marah? Ini nak provok orang ni. Ini provok yang nampak. Sama saya. Nampak. Dah. Pergi sana. Orang nak Kak. Malaysia kak? Tunjuk IC kau. Tanah orang Malaysia kak? Saya Ini Malaysia tau. Saya pun adil lah. Saya pun adil lah gila. Apa? Tunjuk IC lah. Tengok ni provok. Ini orang Apa provok yang nampak. tunjuk IC? Kita duk tengah buat live, dia provok kita pula dekat sini. Bukan promo, saya pun taruh live. Nampak? Betul tu. Inilah dia warga tempatan. Baruah ni, tiga baruah ni. Dah, pergi sana. Malaysia ni orang. Pergi sana. Nampak? Oh, dia bising-bising lagi. Dengan rakyat Malaysia, tengok saya nak beritahu ini. Saya nak beritahu. Seko tu dah lari dah. Tinggal yang ni pula duk menyala. Bagi saya cakap dulu. Okay. Kalau tak nanti kita punya penonton tak boleh nak faham apa yang kita nak sampaikan. Baik, kami berada di sini di unit A6G16. Kami warga Malaysia. Salah kita. Saya nak tak apa, dia punya suami itu dia punya suami. Suami dia tak ada dekat sini. Suami dia tak ada dekat sini. Itu. Tengok bila kita bersuara, Nampak? kita Ni provok ni panggil ni provok ni. Kita ambil, kita kasih viral. Dia satu Malaysia. Satu Malaysia biar you famous. Segala noda desa kuasa buka mata.